Geng, memperkenalkan Rechargeable Vehicle Mount Inverter. Inilah dia. Apa benda nama panjang-panjang sangat tu. Ini sebenarnya korang boleh cocok dekat korang punya plug in dekat kereta tu, yang macam gini. Kalau dulu-dulu kereta ada abu rokok tu kan, cucuk rokok, inilah cocok kat situ. Dan benda ni akan berfungsi. Ini USB, korang boleh cocok apa-apa peralatan korang punya dekat kereta tu. Lampu ke, nak charge bateri ke, apa-apalah yang boleh. Lepas tu bahagian tepi ni, kiri dan kanan, ada dua lagi untuk soket power. Dashcam ke, apa-apalah peralatan korang yang menggunakan soket macam ni boleh cocok. Tapi yang special ni, yang ini dia boleh menghasilkan 220 volt DC. Korang boleh cocok korang punya peralatan elektrik dekat sini. Tapi yang tak heavy-heavy sangat lah. Korang jangan cocok peti ais pula. Cocok setakat kipas kecil okey lagi. Kalau korang nak cas walkie-talkie ke, korang nak cas power bank ke, menggunakan plug 2 pin ke 3 pin, memang boleh lagi geng. Ini kalau korang bawa pergi camping, pergi travel, memang cukup-cukup membantu. Nak cocok banyak-banyak lampu, ni banyak-banyak ni. Dah ada 6 ni. Ni 6 ada, ni lagi 3 ada. 2 ni ada lagi. Memang cukup-cukup banyak. Memang berguna untuk korang pergi camping apa. Yang penting korang punya bateri kereta jangan kong je. Tapi jangan risau, bila kita berguna banyak-banyak ni, bateri kereta tahan. Kalau bateri kereta yang dah rosak je yang tak tahan. Okey. Kalau korang berminat dengan Rechargeable Vehicle Mount Inverter, korang boleh beli dekat beg kuning sekarang, dekat bawah ni. Yang penting mampu milik lah. Mampu milik, mampu pakai dan selamat untuk digunakan. Boleh beli sekarang geng.